Hai, hari ni saya nak tunjukkan anda bagaimana kita nak setting smart switch. Smart switch yang ni smart switch untuk disambungkan kepada handphone anda dan boleh dikawal di mana saja anda berada. Okey. So apa yang anda perlu buat ialah kalau anda tengok di sini, inilah pemasangan yang sebelum. Pemasangan sebelum. Saya saja je tak pasang habis lagi supaya anda boleh lihat ni wiring. Wiring yang dipasang boleh tengok di video saya yang lain yang sebelum ini. Dan juga dekat sini kalau kita tengok dia ada kapasitor dipasang di bawah dia. Okey? Nak tahu lebih jelas boleh tengok video saya sebelum ini. Untuk sekarang saya hanya nak menunjukkan bagaimana kita nak membuat penyambungan ke handphone. Okey? Ke handphone anda. So, jom kita test dulu sistem saya ni. Jadi, kalau kita tekan ni switch, canggih tau. Nombor 2 dia menyala di sana. Nombor 3 menyala. Nombor 4 menyala. So sistem ni berfungsi, ya. Okey, sekarang macam mana saya nak join? Anda kena log in